kami mengucapkan selamat Hari Keluarga dan Sanak Keduman. Tak boleh ah? Tambah kita sama kan naik? Ya, tapi kali mananya? Mananya? Wah, target tak ada. Jangan target tak. Target tak ada. Nampak? Pening. Sampai. Pening dicari. Penyakit dia cari. Ayam ni tadi berapa ya? 2 lebih. 2 lebih. Ni kita ada acara memancing. Santai lah. Ada kepala kau. Dia boleh serabut pula kat sini tadi. Ni apa? Ref ke apa ni? Ngadil ke apa ni? Timbang. Lambat ni. Patut tadi. Tak, cerita sekarang ni mancing ke dia cari ikan kat dalam? 20 ekor. Raman saja 20 ekor. Oh, tu. Oh, tak kumpul juga akhirnya. Palang tu. Tak. Sampai kecewa kawan tadi. Nyari dah bersila dah ya, nyari tak bareng tadi. Tak, sekarang ni mancing ke terjun cari ikan? 20 ekor. Kok. Tak ada kok. Tak ada siapa yang talian 20 ekor dapat. Walaupun masa ini. Ceritanya tu begini. Pada tahun 69, dalam tahun 69 tu
lepas tahun 68. Lepas 68. Jadi belum sampai pada tahun 70. Ikan kan? Ikan kan? Kita meraih ikan ni nampaknya. Honok ni. Bila lagi tunjuk. Dah. Kau nampak dulu. Dah. Dah. Ranking. Oh, tu. Mulai. Apa ni? Panti. Dia lambat barangkan. Jangan dia. Okey, pertandingan ditutup. Ini pistol fire ni. Lapan 3-0. Okey. Ambil gambar. Bang employer mah. Balik. Okey. Anak kat mulut jangan. Pakai tangan je. Apa ceritanya? Apa cerita? Tak ada apa cerita. Cerita. Tak ada apa cerita. Tak ada apa cerita. Tak ada apa cerita. Kau beko? Banyak lah. Besar. Boleh lah besar. Yang mana Ju? Okey. Okey, penat. Baik, hai Kau dulu. dah rekod belum tu orang? Seorang-seorang wakil Malam ni. malam ni. Malam ni kita ambil. Rekod bagi Buat ucapan. Induk ucapan lah. Laju sikit. Okey. Hai. Itu ada, Angsia ada. Wah, BBQ. Muka chef ni. Kepala chef ni. Tapi kalau rasa kurang cari chef lah. Kepala chef kena jawab ah. Dia ada main bawah lagi. Yang ni perempuan sama kan, Lai? Ha? Ayam Sama. Ini ada macam ni ah? Ada tak? Ada. Ada je lah Din. Ada. Tak ada guna. Mau gula lah? Kicap lah.
Apa cik ayamnya? Cepedak. Oh. Banyak ke bawah teh? Banyak ke bawah? Banyak cawan. Cawan siapa ni? Allah. Anu Pak X. Jangan tak dia kan tanam serai ke sini. Apa cik Mah? Kalau ditanam serai. Tinggal penundung tetamu tak payah pergi. Okeylah, kau balik ke ni? Balik lah. Kau ikut kerja, esok kerja malam. Dah jujur saya sini. Okey. Tanya. Payu. Jangan jadi. Kalau dekat live kita tunggu macam tu. Masak-masak. Apa buat juga? Ini kecil-kecil dia beli stand lah apa dia buat ni masak yang dia nampak kat rumah kan apa kat ni panjang sampai ke Anjang dulu ya. Okey dong, kita bawa dulu kursi yang warna merah yang sudah ada belakang tu untuk bawa masuk bawah dulu. Kemudian yang lainnya bolehlah nak makan bersila. Okey, tak apa. Bangunan tak pula. Ini boleh bawa yang ada kursi milik dipersilakan untuk bawa. Untuk kita menambah-nambah duduk di tempat sendiri. Okey. Yang pertama pun selesai. Dah. Pegang. Ada. Abang Ron. Ada. Oh ni wakilnya. Okey, untuk maklumat seluruh Ron yang tak kenal Abang Ron adalah sepupu kita yang paling legend. Legend takkan dua kan. Okey, sepupu yang paling siapa namanya? Akis, Firdaus dan Ciknya dan Bujangan. Cik, boleh duduk semula Ciknya. Okey, seterusnya Faizal cabut satu nama yang kita nak bagi hadiah kepada siapa. Oh, lipat tu sampai sekali 8. Alam, Sinuin dan Bujangan. Alam dan Bujangan. Okey, dipersilakan. Okey, Zafri, Alam, Syafiq. Okey, Isyra cabut satu nama. Siapa Isyra? Adam dan Nazira. Okey, apa dia Fikri tu bagi apa Fikri? Okey, bawa hadiah bagi dan Fikri. Dan nampak berat lah Fikri. Hadiah sejarah semakin hampir. Siapa yang akan mendapatkannya? Siapa-siapa ada di Sofia. Okey, Cik Jara dan Fatih dipersilakan untuk mengambil satu. Saya buka ada lagi. Oh, anda.
Aman. Anis. Oh, dapat kebun. Meresmikan apa sebagai benda. Halal je lo. Halal je, yang pastinya halal. Okey, siapa? Abang Mus dengan Kak Noi. Abang Mus dan Kak Noi. Satu nama Abang Man. Okey. Semoga sehat sampai ke sana dan pulang dengan penuh ilmu dan pahala untuk kita. Bagi yang tak tahu, bahasa Banjar memancing kita bagi mengunjun. Jadi tadi kita dah buat pertandingan memancing. Mana ke phone? Ha? Fatih ya. Kita belajar Quran dengan Fatih. Hasil ilmunya saya dapat gunakan hari ini, insya-Allah. Oh, ini apa? Di tempat yang kelima. Di tempat yang kelima. Jatuh kepada. Okey, di tempat kelima dipersilakan dengan berat 0.515 kg ikan tilapia. Dipersilakan Muksin 515 kilometer, bukan kilometer. Ini paling panas lagi. Okey, seterusnya di tempat yang keempat. Ini laki dia dapat ikan kecil sekali bagi kat bini dia terus dapat. Dipersilakan Kak Amy dengan 0.515 kg sama di tempat keempat. Dipersilakan ikan tilapia. Kita dengan berat 0.58 kg. Akmal. Yang kedua dengan berat 0.635 ikan patin bakal Bilal Masjid Sultan Zainal Abidin Ahmad Zaidi. Grand prize dengan berat 0.83 kilo. Ini antara yang terawal juga dapat tadi kan. Okey, dipersilakan. Ambillah Muaz. Muaz, dipersilakan. Dengan berat dalam kita menjayakan hari keluarga yang 10 tahun kemudian kita dah buat. Siapa ingat dekat mana kita buat? Okey, nama tempatnya. Okey, baik. Kan kita pergi hari Jumaat sampai hari Sabtu sampai hari Ahad kita balik kan. Kita suka dekat tepi pantai je, tak ada tempat yang proper pun. Alhamdulillah 10 tahun kita bangkit atas sebuah fikiran seseorang ini. Kita nak menghargai pakcik kita yang dia beri idea dan dia kumpulkan semua anak-anak. Dipersilakan Abdul Qahar untuk berada di tengah-tengah untuk memberikan. Dan kita bagi anak buah yang paling sulung Abang Rul, Abang Tiloy untuk berikan hadiah kepada Acu. Dan hadiah ini kena buka. Dipersilakan kena buka. Okey, angkat lu Acu. Siapa yang minat main kau boleh jumpa dengan Acu. Boleh sama-sama masuk kelab Acu. Okey, kita minta sikit berucap untuk cakap panjang. Boleh cakap panjang. Teruskan. Duduk je. Pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih.
Kalau ikutkan tak terfikir 2 jam perjalanan abang boleh sampai ke sini. Sebelum saya ni jalan tapi 2 jam kau sampai ke sini. Abang sifat baring dan nasib tak baik abang jatuh katil sekejap. Masih lagi abang boleh kat sini. Satu hari abang jatuh sakit. Betul-betul jatuh sakit. Alhamdulillah. Kan memang tak terfikir abang boleh sampai. Saya tahu ramai macam-macam kat sini sampai mabuk. Minta maaf, kami tak mampu nak kawal semua tu. Sehabis fikir kapan dia tempat yang paling best. Sampai kami korbankan masa di sini untuk video tempat ni. Ibu tempat kami cari untuk kumpulkan semua. Minta maaf kalau tempat yang kami sediakan tak sempurna. Minta maaf kalau tempat yang kami sediakan tak cukup untuk beri keselesaan. Minta maaf. Ini semua yang kami dapat berikan. Bulan seminggu 10 tahun sebelum tu abah boleh berlari di pantai sampai jatuh. Hari ini abah boleh berlari. Tapi dengan 2 roda masih lagi mampu berdiri kat sini. Alhamdulillah, terima kasih. Seorang lagi wakil abah yang boleh berbicara kesimpulan. Siapa yang kasih hasil? Abah lu pun tak. Okey, terapa hari kat sini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dapat menyaksikan malam ni malam akhir kita untuk bersama-sama satu family Haji Arwah Haji Muhammad Zaini dan kontribusi sebagai ahli keluarga saya mengenalkan ajar. Tolong dia kan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya di atas kemenjadian kita punya program selama daripada hari Jumaat sampai esok program yang tidak sebegini kejadiannya. Akhirnya kita hampir mencapai kepada namatnya esok yang dalam keadaan sangat-sangat gah, ya, yang sangat-sangat tidak disangka-sangka daripada semua daripada hidup minat kita, makanan kita, semua kita lah di atas kerjasama kita semua. Jadi terlalu gembira sangat, terlalu apa dengan kerjasama semua family pulaan berumah. Itulah misi kita dan motif yang kita nakkan. Semoga berjaya sehingga pengakhirannya esok, insya-Allah. Masa depan juga ada lapangan, juga ada kesihatan dan sebagainya mesti yang dikurniakan Allah Taala. Kita akan dapat lagi begini, ya, walaupun bukan sekarang, mungkin 3-4 tahun lagi kita mungkin ada yang Belum lagi mantar tatang sini. tapi insya-Allah kita akan kekal begini selama-lamanya. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya pun tengok tadi Allah Akbar.
Masing-masing dah ucap contohnya kakak yang main semua dan semua. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada semua yang hadir. Tak kira daripada cucu-cucu kita semua lah. Saya pun tak sangka lah pada pukul kita hari ini, walaupun ada sekiranya yang antara hadir ada seorang dua, tapi alhamdulillah lah. Kita harap kalau boleh kita punya program ni biar dihadirkan seterusnya. 2 tahun sekali atau 10 tahun sekali. Memang penting hubungan kita antara bersama. Jadi terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Indah takbir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hampir setahun tak pegang bendera. Pertama-tamanya saya Cik A dan keluarga mengucapkan jutaan ribuan terima kasih di atas terlaksananya program pada tahun ini bagi keluarga kita. Kata-kata tak sempurna, cuma kami yang datang ni tak dapat nak menyempurnakan diri kami. Maklumlah, dan warga emas masing-masing. Jadi soal pening mabuk tu biasalah ya. Seperti juga Cik Noim, Cik Lea juga mengharapkan program ini dapat diteruskan di masa akan datang. Sebabnya nampak besar sangat. Sebabnya yang kita tak kenal, alhamdulillah kenal. Yang jauh kita rapatkan, yang rapat kita mesrakan. Betul tak? Sebenarnya tidak apa ramai lagi ada yang tak mesra dengan anak cucu ni. Jadi terima kasih lagi sekali banyak-banyak kepada penganjur Acung dan juga kepada EJK pelaksana dan semua yang terlibat. Mudah-mudahan akan datang juga lebih bermakna program seperti ini. Dan kalau boleh janganlah cari jalan yang bengkok je ini. Sampai Cik tanya dengan Cik Ahmad, tak ada ke jalan dulu Cik Ahmad. Terima kasih banyak-banyak. Itu komen yang membina. Ya baik. Maaf lahir batin. Assalamualaikum. Terima kasih. Dalam bengkok yang pasti kita akan pulang ke dalam dulu saya insyaAllah. Okey baik. Okey, Cik Zara nak dengar Cik Zara ucap. Terima kasih. Okey, Cik Zara okey. Cakap suruh panjang, faham tak faham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Yang kita faham. Sejarah ni ialah dalam keluarga anak berdua dan ucapannya sebenarnya pula dan ucapan Cik Zara ni meriah. Terima kasih banyak-banyak kepada penganjur terutamanya yang sponsor yang begitu bermurah hati, yang bermurah hati. Terlebih dahulu ucapkan terima kasih dan macam mana yang disampaikan oleh kau timbu tadi ya, sama aja ucapan dengan Cik Darah ni, iaitu terima kasih
Ulang lagi duduk-duduk elok-elok. Faham tak? Puan menjadi pusat. Dia kata babuk juga. Lain juga. Ini pertuan. Cepat pincin pusat. Pincin babuk dia juga. Ya. Babuk balik juga. Itu jadi cabaran yang rapi. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Makcik daripada mewakili keluarga makcik, Fatih, Adib, Zarin, Mas dan juga Zarin, ya. Banyak-banyak mohon ampun dan maaf. Ada di antaranya yang kami kurang mandu. Tapi malam ni kami dah pengandu dan sebagainya. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam. Seterusnya Cimah Cimah. Sebagai rumah lah gue. Banjar dengan Bomujo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi apapun alhamdulillah. Dari semua ada permintaan cakap jangan. Jadi semua apa yang dah disampaikan dari sana dengan baik-baik faham kan? Semua dah disampaikan. Alur, akidnya, sejarah, ceria, semua itu nasihat, panduan dan juga permintaan. Harap-harap akan datang insyaAllah. Mudahan akan ni sebenarnya dah sempurna dan harap, memang harap ya. Kami sebagai dan sangat pihak terima kasih banyak-banyak kerana kali ini kami ada bergawi benar. Jadi masalah Tuhan. Jadi minta maaf bagi pihak Cimah terutamanya anak-anak yang tak ada bersama. Kerja jauh banyak Melayu tu ya. Mohon maaf dari anak-anak yang tak ada bersama kali ini. Jadi terima kasih semuanya. Dan tak terhingga nak tercakap hari ini ya. Jadi apapun syukur dan redha dengan apa yang ada. Kami tak mabuk, alhamdulillah. Assalamualaikum. Mabuk mungkin Cimah ada jalan lain kot di sini. Cimah ada jalan lain kot. Okey, seterusnya kita mendengar bakal hajah insyaAllah mewakili kita semua yang akan pergi ke Baitullah insyaAllah. Kita akan sampai kepada Cimah. Terima kasih. Ini duduk tengah. Jangan tengok. Jangan tak nampak. Kenapa kamu dah lari? Ciknya ni kan kalau dekat bandar tu tak bercampur lah. Sebab apa dah jarak pula kecuali kalau jumpa ada di banding kan banyak. Cakap Melaka pun boleh. Cakap Melaka. Habau kamu. Habau rasanya daripada perkataan habau. Kasarlah perkataan apa kabau. Tapi sebab sangat berkata dah habau. Tidak tengok di dalam kamu. Celaka kau. Tapi tidak sayang tu. Banyak terima kasih kepada penganjur MDK yang telah melaksanakan perjumpaan hari ini. Alhamdulillah. Dan bagi pihak keluarga saya minta maaf banyak-banyak sebab ada anak saya yang tak dapat menyertai sama atas sebab-sebab yang susah saya ceritakan. Allah Allah. Jadi saya mohon sangat-sangat minta maaf sebab mungkin akan datang menjadi pada setelah untuk kita semua tahun ini tahun 2026 saya ditawarkan untuk menunaikan haji dan memang saya rasa tahun ini memang tahun bertuah sebab
Allah kurniakan, Allah jemput saya di dalam usia saya 72 tahun pada bulan 4 ini. Sebab penerbangan pertama pada 19 April itu penerbangan pertama. Kalau kena tarik penerbangan saya 26 April, maka itu adalah hadiah istimewa dari Allah. Memang dijemput saya ke sana pada hari itu. Dan pada waktu usia saya 70 tahun ya, anak-anak semua. Saya gembira pun kerana dijemput. Tibanya kerana saya terpaksa pergi seorang-seorang tanpa pengiring. Sebab saya cuba merayu untuk pergi pengiring, tetapi tidak lulus. Sebab saya nak bawa anak saya kan, amin, tapi tak lulus, tidak diluluskan sebab saya jumpa dengan pengurus rumah Jelaka. Perempuan tu baru kerja lagi nak dalam berapa tahun 2 tahun. Dia kata tak boleh tak, sebab rumah tak baru 70 belum 75. Dia kata, puan, nak tunggu saya 75 nanti macam mana ya? Dia tak kena terus terang. Saya minta anak saya nak mengiring saya, itu saya ada anak lelaki seorang tu dia yang boleh. Dia kata, dia tengok sebab kita kan, nanti terus nak kahwin semua. Kalau siapa-siapa yang ada niat nak pergi haji, turunkan di bukit. Nak macam-mana kalau tak lah. Okey, kota kan? Nanti kota ni bermakna kita mendaftar tu. Kota kan? Kota dia dah perlukan tadi kedua, keuangan. Keuangan di situ dalam masanya mula-mula dia kata, okey cukupkan 15,000. Jangan kita jaga baju tak pernah tambah. Jangan tengok tambah tak. Kemudian kegerapan menghadiri kursus. Jangan kata bila dah panggil kursus baru nak pergi, tak, itu dah kira kena gerak. Walaupun kita tak panggil, tapi kita pergi kursus sebab di situ merit kita markah. Kemudian kegerapan merayu. Nanti tahun lepas tahun yang kelima macam rayu sampai dalam kita tahun ini dalam walaupun tahun ini tak mungkin dan tak mustahil saja kita punya nama tu akan ditolak. Banyak lebih lanjut hadis ada pengajian mesti hubungan dengan Akmal dan mau beritahu kamu Akmal kamu bawa yang situ kan saya korek juga kenapa ada orang tu cakap aku ni belas 9 tak lagi. Jadi benda dia jawab tu. Apa dia kata? Sahabat cinya ya, sahabat. Nah, dia kata keinginan terpaksa terjejak juga walaupun pergi seorang-seorang dalam keadaan macam ni kan ada sakit antara tulang paha dengan tulang pinggul ni kan. Tapi alhamdulillah masa saringan kesihatan tu kan disuruh duduk naik kat kursi tu dalam rasa tu tak tahan juga selama 30 saat. Alhamdulillah lepas lepas tu disuruh lari-lari anak selama 30 saat juga. Alhamdulillah jadi segala-galanya semua sudah punya visa kayu visa sakit bukan lepas semua dengan penerbangan ni mungkin akan kita tahu dah lepas Paris orang haji selamat pergi kalau balik tu Allah dah balik dah, tapi mungkin kalau macam balik pun barangnya akan balik insyaAllah dan kita pergi kita masa pergi umrah kita pergi belakang berderet kita anak saudara ikut Noi sini dengan Rol. Tapi kali ni kita boleh support buatkan semangat buatkan semua memang dah takdir nanti dah Allah dah tetapkan kamu seorang mungkin pergi seterusnya kau Allah dah terima kita redha nanti dekat dengan kita dan doakan haji supaya dapat haji mabrur. Amin. Wa amal solihan maqbula wa tijaratan la tabur. Insyaallah itu saja semua Quran dari bagi semua lah. Haji minta maaf banyak-banyak kalau ada kesalahan dan kesilapan ataupun tidak tingkah kita yang kurang menyenangkan ataupun kata-kata mesti ada. Jadi Haji minta maafkanlah supaya Haji di sana dalam keadaan tenang
Ada juga Allah berikan kemudahan. Saya minta maaf juga kalau ada salah silap pada anak-anak buah JC semua. Kita memang kalau kita fikir daripada dulu sekarang mesti ada kesalahan yang kita buat. Kita lepas cakap ke tidak tahu kita ke yang tak menyenangkan mesti ada. Tapi itulah hajat saya. Ampunkanlah segala dosa-dosa saya. Sebab Allah kata pun sebelum kamu pergi ampun, minta ampun dulu sampai habis. Dan saya ucapkan terima kasih sebenarnya dengan perjumpaan ini saya dapat mengumpulkan semua keluarga yang mungkin kalau saya sendiri buat perjumpaan ada peduli saya tak dapat mengumpulkan ini. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Itu saya doakan saya ya, insyaAllah selamat pergi dan selamat dalam perjalanan. Semoga dalam pilihan Allah yang pergi dan anak-anak saya yang meninggal insyaAllah. Waalaikumsalam dan terima kasih ciknya. InsyaAllah ya, semoga selamat semuanya. Insaf dulu baru travel insyaAllah. Okey, baik. Untuk seterusnya kita ada satu lagi kejutan yang dirancang pada semalam untuk terakhir kalinya. Jujur tak nak melepaskan sebab Abah dah penat nak masuk bilik. Okey, kita nak ada satu sesi yang kita tak pernah tengok pun sebelum ni, tapi saya yakin semua kalian pernah tengok di TikTok ataupun di media sosial. Benda-benda ni viral. Untuk kita ada satu sesi yang kenangan ini mungkin mereka semasa kecil mereka pernah buat. Seorang kakak menyuapkan nasi ke dalam mulut adik-adiknya. Silakan Alung. Untuk kita adakan satu sesi suap menyuap. Okey. Ya, itulah nak pergi. Kalau itu tengok ni, jam ke berapa? Okey, Alung, persilakan. Okey, Anjay. Okey, tolong pula atur ya. Okey, kita lihat sesi nasi dengan garam dengan silakan. Ada request dia tak tahan. Baru nak hilang bini. Untuk background sekalian, Panjang adalah anak ataupun adik lelaki pertama yang Alung pernah ada. Ya Allah, selagi ada masa, selagi ada waktu. Okey Abah, terima kasih. Okey, seterusnya
dipersilakan. Dia masalah bulan. Adik Along yang ke 3 dipersilakan. Ayah anda telah tiada, tetapi Allah gantikan ayah dan ibu makciknya yang paling ramai. Dipersilakan kaul. Hidup kau. Dulu kita pernah ada pakcik seorang, kita panggil Pak lah, dan Mak. Simbolik je lah, simbolik. Jangan tanya lauk pula. Allah biar maaf, Allah biar maaf. Tapi Allah biar kita dengan makcik dan pakcik begitu ramai. Yang mengertikan tangan semoga kau boleh saya amin. Anak yang ke kita silakan Cia. Sempat kita suara sebab kita suara itu sebab karena Allah karikan Allah dalam kita Allah dikurang. Terima kasih. Saya nak kenal kembali. Sebenarnya saya pernah dialog. Waktu itu umur saya lebih kurang 5 tahun. 5 tahun sebelum sekolah kan. Arwah abang, arwah atuk orang
hantar Cik Noel ke Johor naik kereta api, dia tu sampai Alung jaga Cik Noel sampai umur 6 tahun. Tahun depan Raja 1 baru dia hantar balik ke hidup dengan kampung. Jadi masa tu selepas Alung kehilangan anak yang sulung, Arwah Syam kan? Arwah Syam. Jadi dalam masa 2 tahun itu macam yang dijaga oleh Alung dengan arwah abang yang kita sampaikan. Sehingga hari ini walaupun dalam masa jaga 2 tahun itu kita naluri kita tu lebih kurang macam anak dengan mak kan, walaupun Alung jaga macam anak kan. Jadi sampai sekarang saya masih tak merasakan walaupun dalam jangka masa 2 tahun yang singkat je, sampai sekarang dia punya pengalaman tu kan masih lagi ingat macam mana naik kereta api daripada KL ke Johor Bahru. Pos macam tu je. Ada dia ada saudara lain lagi lah seorang kan, pos macam tu je. Aku hantar dekat stesen kereta api, naikkan dengan sepupu tu sampai sana arwah Alung. Macam tu dalam masa tu masih makcik 5 tahun, tak tahu apa-apa kan, orang angkat sana ke orang angkat sini. Alung menjaga. Terima kasih kepada Alung. Okay, baik. Terima kasih. Sikit dosen pengalaman dan kenangan yang ada bersama Alung. Seterusnya dipersilakan Cik Ahmad. Cik Ahmad antara dekat juga dengan Alung, yang selalu melihat untuk rumah Alung sekiranya Alung berada di mana Alung. Cik Ahmad yang kampusnya selalu mengumpul di rumah Alung. Rumah Alung tu kalau tahu rumahnya bukan dekat orang, tapi Cik Ahmad selalu boleh semua orang tak nak rumah betul-betul rumah Alung. Ini Cik Ahmad. Terima kasih. Seterusnya Encik Leah. Sebenarnya Encik Leah. Yang semakin hari semakin bertambah usia. Hari ini masih lagi kekal sehat insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Moga terus kekal jadukan hubungan sampai akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu ada tulang tu. Okey, seterusnya minta maaf Cik Mak, bersama Cik Mak. Simpan barang. Silakan tolong jaga barang dia. Okey, Cik Mak juga antara insan yang kita dengar macam-macam ini antara insan yang paling banyak diuji. Siapa yang tak tahu Cik Imam yang pandai diuji daripada mereka sendiri, anak-anak sendiri, cucu sendiri, dan kita semua tak ada pun benda tu. Yang kata Allah, kalau kamu diuji, kamu itu kuat, kamu itu tahan. Cik Imam juga, semasa saya belajar di Inggris, Cik Imam juga yang mengutip saya di asrama. Masa saya belum balik ke rumah, saya tu bawa rumah Cik Imam. Alung juga masa bekerja tak ada rumah, tidur rumah Cik Imam, terletak di rumah Cik Imam. Terima kasih Cik Imam. Okey, untuk yang terakhirnya Acu, panggilan kita Acu. Untuk anak-anaknya, anak kita boleh begitu Ursula. Yang paling masuk air. Yang paling masuk air. Betul, yang paling masuk air. Tak kisah datang raya, datang bila-bila, ada je idea dia nak mengangkat kita kan. Tak apalah tu. Okey je.
Okey, ciuman kakak sulung dan adik bongsu. Silakan cu. Terus dengan ucapan cu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalnya kita nak buat secara sederhana je. Tapi malam ni dengan kejutan demi kejutan, tak sanggup pula hari ni Alung boleh suapkan Acu. Suapkan adik-adik yang lain. Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama semua. Kita dapat kumpul, kita dapat bersama menjayakan hari keluarga kita, Haji Zaini dan Haji Nur Sahan. Terima kasih kepada kakak-kakak semua, abang-abang yang sebenarnya memberi support, memberi sokongan pada saya, pada Acu untuk menjalankan program ini. Walaupun Acu rasa macam satu kehilangan sebenarnya, Acu berkurangan seorang hampir 2 tahun. Tapi terus terang cakap, 3 orang anak Acu yang ada dan kakak dan abang yang bagi setengah kaya Acu. Hari-hari Acu doakan untuk jarang kurang sehat. Usia kita tak tahu siapa. Anak Acu Hafiz adalah cucu atuk yang paling bungsu. Jauh lebih muda pada Acu sendiri, tapi lebih awal. Allah itu ada kemah sekali. Terima kasih sekali lagi kakak abang. Dan apa yang Acu buat pada hari ini adalah sebagai contoh. Untuk Acu buat semua bukan melupakan, tapi terus merentaukan apa yang Acu terima. Harapan Acu buat doakan Dewan Sahan, buat tabak kita punya akibat yang lebih rapat dengan arwah. Terakhirnya kita ditemukan, telah ditakdirkan dengan satu kalimat mentauhidkan pada yang esa dengan naluri keimanan. Itu adalah upah kita, mudah-mudahan upah kita diperpanjangkan insyaAllah dengan ada simpan dalam hati. Kalau ada tak mau hati bagi tahu terus insyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih yang membantu, yang menganjurkan, yang menggerakkan Acu ni jadi ketua menentu punah. Dia kata Acu ni sebagai penasihat, tapi bukanlah penasihat tanya, punah sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semua atas perhatian, atas sokongan untuk kita hari keluarga laksana di rumah keluarga Haji Zaini dan Haji Nur Sahan di Baik Sungai Nur. Okey, baik, habis untuk sesi malam ini. Alhamdulillah, syukur. Lepas jaga. Okey, saya harap semua makcik-makcik semua lepas apa yang disimpan, apa yang dikenang, apa yang diharapkan, insyaAllah doakan. Jangan lupa kita, kalau kita nak buat 5 tahun sekali boleh ke? Dah.
Maggi goreng. Ay, segala tadi. Maggi lah sini. Maggi penutup namanya. Ay, Maggi goreng. Siapa lagu? Bantu masuk campur. Ay, sedap. Tu isi air kosong kat depan. Enak. Masakin darah. Nak minum. Kita buat sinematik. Maggi. Ada permintaan. Lepas dah kisian lah kena buatnya. Orang lapar itu. Tunggu kering lagi ya. Sikit lagi. Masak dengan kasih sayang, cinta. Lagi apa lagi? Marilah kita bersama-sama. Hey, time. 1, 2, 3. Kalau sudah terjalin ikatan kasih sayang menjadi lambang kerukunan, kasih sayang takkan terputus kalau sudah terjalin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dan teman-teman di kesempatan ini mengucapkan selamat datang ke Dangsana Geduma. Diharapkan momen ini dapat dijadikan platform untuk kita bertemu dan merapatkan silaturahim. Amin. Insya Allah. Kepada Haji Zaini dan Haja Norsihan dan kepada semua AJK yang bertugas Tania dan Syabas saya ucapkan Alhamdulillah. Andai putus hubungan, berpanjangan kasih sayang, sejarah bakal mencatatkan terjalin ikatan kekeluargaan menjadi lambang perpaduan yang kita semua idamkan. Inilah realitinya, kerja sama satu keluarga. Hari ini kita semua berkumpul bersama-sama bergembira merapatkan hubungan kita. Takkan terputus kalau sudah terjalin. Kalau sudah terjalin ikatan kasih sayang menjadi lambang kerukunan, kasih sayang takkan terputus kalau sudah terjalin. Kasih sayang takkan terputus kalau sudah terjalin. Andai putus hubungan, berpanjangan kasih sayang, sejarah bakal mencatatkan terjalin ikatan kekeluargaan menjadi lambang perpaduan yang kita semua idamkan. Inilah realitinya, kerja sama satu
keluarga. Kalau sudah terjalin ikatan kasih sayang, menjadi lambang kerukunan, kasih sayang takkan terputus kalau sudah terjalin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya dan teman-teman di kesempatan ini mengucapkan selamat datang ke Dangsana Geduma. Diharapkan momen ini dapat dijadikan platform untuk kita bertemu dan merapatkan silaturahim. Amin. Insya Allah. Kepada Haji Zaini dan Haja Norsihan dan kepada semua AJK yang bertugas tahniah dan syabas saya ucapkan. Alhamdulillah. Andai putus hubungan, berpanjangan kasih sayang, sejarah bakal mencatatkan terjalin ikatan kekeluargaan menjadi lambang perpaduan yang kita semua idamkan. Inilah realitinya, kerja sama satu keluarga. Hari ini kita semua berkumpul bersama-sama bergembira merapatkan hubungan kita. Takkan terputus kalau sudah terjalin. Kalau sudah terjalin ikatan kasih sayang, menjadi lambang kerukunan, kasih sayang takkan terputus kalau sudah terjalin. Kasih sayang takkan terputus kalau sudah terjalin. Andai putus hubungan, berpanjangan kasih sayang, sejarah bakal mencatatkan terjalin ikatan kekeluargaan menjadi lambang perpaduan yang kita semua idamkan. Inilah realitinya, kerja sama satu keluarga. Kalau sudah terjalin ikatan kasih sayang, menjadi lambang kerukunan, kasih sayang takkan terputus kalau sudah terjalin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya dan teman-teman di kesempatan ini mengucapkan selamat datang ke Dangsana Geduma. Diharapkan momen ini dapat
dapat dijadikan platform untuk kita bertemu dan merapatkan silaturahim. Amin. Insya Allah. Kepada Haji Zaini dan Haja Norsihan, dan kepada semua AJK yang bertugas, tahniah dan syabas saya ucapkan. Alhamdulillah. Andai putus hubungan, berpanjangan kasih sayang,